Ni kita kaya jutawan. Rumah je 5-6 juta. Boleh tak cakap? Memang patut harga barang naik. Pasal mu tidak duduk dengan orang yang susah. Mu tak duduk dengan rumah orang susah. Mu tak pergi duduk kapung-kapung. Mu tak gaul dengan kawan-kawan yang tak cukup pitih nak beli beras makan kanak. Faham? Mu masuk berapa sejam cakap 15,000. Faham? 2 jam cakap 50,000, 40,000 orang bayar. Jadi kita tegur raja-raja, kita tegur Perdana Menteri ke, ingat, kamu akan ditanya di padang mahsyar nanti, adakah kamu bila aku beri kuasa memerintah hari itu menyenangkan rakyat atau menyenangkan diri sendiri? Kalau menyenangkan rakyat, masuk syurga. Kalau menyenangkan diri sendiri, masuk neraka. Tak ada pilihan lain. Betul tak? Jangan takut kepada manusia, takut kepada Allah saja. Ni jadi ustaz takut lagi. Kalau aku kata kan tak boleh masuk TV pula. Lepas tu duk main dalam tu, kona lepeh, you turn balik. Kona lepeh, you turn balik. Boleh lah keluar selok tu, selok ni, selok tu, selok ni. Pitih apa bilang pitih? Faham? Pasal apa? Pasal tak kata kepada pemerintah. Nabi anjurkan kita tegur dia. Afdal jihadi kalimatul haq inda sultanin jair atau kama qala. Jihad yang paling hebat, berani berkata benar di hadapan kerajaan yang salah. Faham lagi? Jangan kita tak mau kata kerana nak dapat duduk dalam televisyen, dalam radio dan seumpamanya. Tak salah mengajar dalam TV, mengajar dalam radio, silakan, kerana kita ada saluran, kita ada platform. Tapi yang salah bila kita ada lihat dan kita berbau satu kezaliman, kita tak tergamak nak kata kerana bimbangkan projek kita tidak berterusan. Maka kalau gitu, tunggulah api neraka di akhirat nanti. Faham? Ada pula kata tu deki tu, dia tak boleh masuk TV. Aku tak deki pada. Kerana aku masuk TV lama dah. Tu mau beli CD tu masuk dalam TV ke keluar kod mesennya. Tak. TV ke mesennya tu weh. Tu CD mau beli aku tu cocok ke CD tu beg gambar dah. Dah kena boboh dulu receiver dia. Lepas tu keluar kod TV ke keluar kod mesin basuh. Tahu tak? Ada takut apa? Nah, bila wi TV Tuhan wi besar lagi. Wayang gambar terus. Dah kalau masuk aku hentang pula. Takut apa? Faham? Sebab kalau kita tak kata Allah beri pakai besi api neraka, aku tak mau. Faham tak? Nabi kata man alima syai'a wa fi riwayatin man alima ilman. Barang siapa yang tahu suatu kebenaran, suatu ilmu, fasuila, lalu ditanya, fakatamahu, dia mendiamkan diri atau menyembunyikan fakta, kerana takut pada kezaliman, takut dari piti, takut dan sebagainya, uljima yaumal qiyamah min lijamin min narin au kama qala. Hari kiamat tok guru, mufti, qadi, ustaz, habib ni dia senyap sembunyikan maulana ke, dia akan Tuhan beri pakai besi api neraka. Faham? Di hari kiamat. Lijam ni, kalau kita buka kitab-kitab kaum Arab, Lisanul Arab, kaum Muhit dan sebagainya, besi yang diletak pada mulut binatang yang ditunggang. Biasa kuda lah, lembu ada tunggang. Faham? Bubuh di mulut kuda, ujung ni dia buah tali. Bila kita naik kuda senang. Nak kona kanan, terik kanan. Bukan disakut di telinga tali tu. Di mulut, dalam mulut dia jadi besi. Faham? Masuk gitu. Kona kanan, tarik tali ke kanan. Dia akan kona kanan kuda. Faham? Ingat naik kuda kabur ke dia? Kanan. Faham gitu. Berat menandang kuda tak reti. Terik kanan. Kiri, terik kiri. Faham? Berik, terik ke bawah. Keruk kuat. Keruk.
berik. Terik ke atas Willy. Orang alim, ustaz, tok guru, maulana, ulama yang menyembunyikan fakta, menyembunyikan Quran dan hadis, tak berani nak khabar, takut tak dapat habuang dunia, takut tak dapat terus berada di dalam projek dia, faham? Maka dia akan pakai besi ni di hari kiamat. Besi tu besi api neraka. Sekali letak lidah tercabut, sekali letak perut putus habis. Nikah orang jahil tak pakai besi ni, untuk orang alim saja, faham? Lepas tu kita sebut, jangan marah. Nah, patutnya kita tolong tegar, tolong sebut, beri bering ke kita. Ni marah, tegar marah. Nah,